dalam Islam ni, politik ni, kita tidak boleh pisah. Jadi, golongan-golongan sekular yang membezakan di antara pemerintahan, di antara politik dengan agama ni tak betul. Sebab dalam Islam tu, bermula daripada kita bangun tu, tidur duduk kita dalam keluarga kita tu sudah ada dah politik, sudah ada dah nizam, sudah ada peraturan, peraturan rumah tangga. Maka peraturan rumah tangga itu dikatakan politik. Kita atas masjid juga ada politik. Jadi maknanya dalam Islam ini kita tidak boleh beza di antara politik dengan agama. Dan agama itu adalah politik. Jadi tak betul lah kalau bahasa mari walasah masjid ni untuk semayang saja. Tak boleh nak ceramah. Tak boleh nak buat kuliah dan sebagainya. Kerana kalau bahasa kuliah pula setuh masalah politik. Tak boleh. Ini berlaku dalam masyarakat kita, berlaku di negara kita. Mungkin tidak berlaku di Kelantan, tetapi di keluar Kelantan berlaku perkara ini tidak dibenar. Sebab bimbang takut setuh masalah posisi. Tahukah tak bahawasanya bila Rasulullah membina masjid di Madinah itu, maka di masjid itulah merupakan parlimen. Masjid itulah tempat menyusun strategi peperangan. Di masjid itulah tempat bagi saka dan sebagainya. Bukan khas untuk buat ibadat saja. Kena ingat fungsi peranan masjid itu. Jadi inilah. Nampaknya masyarakat jahiliah tidak ada sistem seumpama ini. Kemana yang kena zalim tidak ada tempat untuk mengadu dan selalu ditindak. Jadi hak yang zalim itu terus dizalim. Dan tidak ada mahkamah keadilan untuk membela golongan-golongan orang miskin. Maka bila tidak ada pembelaan, yang miskin itu tetap miskin. Supaya kita lah ni lah kuasa tepi patah tu. Dekat nak pilih hari raya ya. Bela ya. Buat giga tu, buat giga ni. Lepas pilih hari raya kat. Tak tahu ke mana lah. Tu ya. Kapur pun lagu tu juga. Masa pilih hari raya ya. Ini tak lama dah ni. Boleh nak tahan buka kat. Ikan besar kecil turun belakang. Lepas tu kat benar kat. Tak ada lah. 4 tahun pula baru jumpa. Jadi maknanya yang miskin tu tetap miskin lah. Tapi alhamdulillah. Lagu-lagu mana pun kita. Kita dengan kita lah. Kita dapat membela. Rakyat kita rasanya tidak mati kelaparan. Alhamdulillah. Tidak kebuluran dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terlibatlah masyarakat kita ni. Politik kita ini seperti mana masyarakat jahiliah dulu. Mudah-mudahan. Daunilah pula. Kita kekal lah kerajaan kita ni insya-Allah. Kau politik lah. Baik. Kemudian yang handalah menjadi ketua memerintah dengan hawa nafsu. Jadi hak gagah perkasa, hak handalah, hak harta banyak, maka hak nilah menguasai, hak nilah jadi ketua, hak nilah jadi pemimpin. Itulah keadaan masyarakat jahiliah dulu. Allah. Dekat dah ni. Tak pukul 9 dah. Dia pukul. Habis pukul 9. Jadi bila keadaan masyarakat lagu tu, maka Allah SWT tidak membiarkan begitu lama masyarakat Arab, kerana masyarakat di Mekah itu adalah merupakan asalnya. Di situlah merupakan rumah Allah, di situlah pusat pusat agama tauhid asalnya. Maka Allah SWT bangkit seorang rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahulah pada 12 Rabiul Awal, di mana 12 Rabiul Awal itulah merupakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila baginda berumur 40 tahun, maka ringkaslah baginda dibangkitkan sebagai rasul. Kemudian setelah dibangkit bagi rasul, pada mulanya ia tidak dibenar lagi dia mengisytiharkan bahawa dia ni sebagai rasul, tetapi bila turun ayat fasda' bima tu'ma wa'rid 'anil musyrikin, maka hendaklah engkau berterus terang dengan apa yang diperintah kepada engkau dan berpalinglah dari orang musyrikin. Jadi bila Allah SWT perintah kepada Rasulullah supaya berterus terang, tidak boleh sembunyi lagi. Dan masalah orang musyrik itu
kita biarkan dulu. Kita jangan ambil kira lagi. Kemudian pada peringkat awalnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga engkau yang paling dekat. Jadi pada satu masa Rasulullah ni diperintah kepada keluarga dulu. Kita tahulah dalam sejarahnya, dia jemput di Bukit Safa, pun semua sekali panggil, termasuklah pak saudara dia sendiri, Abu Lahab. Jadi bila Rasulullah nak bercakap tu, dia kata, percaya ke tak? Dia kata, kena ayat tentera berkuda di balik belakang ni nak mari serang kita. Dia kata, kami tak pernah dengar Muhammad berbohong. Artinya percaya. Jadi dia kata nak ayatnya, baina yadaya azabun alim. Dia kata di hadapan saya ni, atau di hadapan kita ni ada azab besar. Maknanya azab di akhirat seksa. Maka ketika itulah Abu Lahab bangun. Cih, celakamu, celakamu Muhammad. Mu panggil semua anak beranak nak royak benda lagu ni lah. Celakamu, maka tabat yada Abilah, turun ayat selalu. Kebasa mu katakan anak saudara mu celaka, yang sebenarnya mu celaka, Tuhan kata. Itu panjang huraiannya. Kemudian bila Rasulullah menyebarkan agama Allah ini, maka tentangan pun begitu hebat sekali lah. Termasuklah di kalangan keluarganya dan pak saudaranya sendiri. Dan tekanan-tekanan itu terpaksa Rasulullah pergi ke Taif, kemudian balik daripada Taif. Orang di Taif pun tak terima juga. Maka Rasulullah terpaksalah bila mendapat tekanan-tekanan itu, maka terpaksalah berhijrah. Jadi marilah kita mengetahui sedikit apa dia makna hijrah ni. Ya, hijrah artinya berpindah ataupun meninggal. Jadi bila sebut hijrah, ataupun hijrah artinya kita meninggal ataupun kita meninggal. Ini adalah menurut istilah Al-Quran dan hadis. Waruj yafahjud, dan daripada perkara maksiat keji hendaklah kamu jauhi. Maknanya bahasa kita berada dalam masyarakat, dalam keadaan masyarakat yang keji, masyarakat yang tidak baik, ataupun kita sendiri mengamal perkara yang tidak baik, maka kita tinggalkan perkara itu. Maka itu dari segi hijrahnya disebut sebagai hijrah juga. Wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggal barang yang Allah larang. Katakanlah kita buat satu benda yang dilarang, maka kita tinggal perkara itu. Maka kita tinggal perkara yang Allah larang itu, maka itu termasuk daripada kita berhijrah juga, iaitu dari hijrah daripada perkara dilarang kepada perkara yang tidak dilarang. Kemudian bila kita tidak peduli kepada orang yang menentang dakwah, kita kata kita nak mengajak masyarakat kita ni berjuang untuk menegakkan agama Allah, maka ada tentangan-tentangannya. Maka tentangan-tentangan itu kita hadapi dengan sabar, hadapi dengan tenang, maka dia termasuk daripada hijrah juga, ataupun termasuk daripada uslub dakwah. Firman Allah SWT, wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah di atas apa yang mereka berkata, dan meninggal mereka itu sebagai peninggalan yang baik. Maknanya nak kata apa kata, tapi kita tinggal, kita beri belakang, maka peninggalan kita tak ambil kira di atas tentangan-tentangan kita, maka itu dikirakan hijrah juga. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka adalah engkau berpaling dari mereka. Jadi kita nak melaksanakan hukum Allah di bumi Kelantan ni, menyebabkan ada sekat-sekatannya, ada yang mengatakan bahawa memperolok-olok. Macam mana tidak sesuai lagi, tidak layak lagi nak melaksanakan hukum Allah. Masyarakat kita masyarakat majmuk, tidak sesuai. Maka kita membelakangkan di atas perolok-olokkan mereka itu. Satu masa dulu kita dengar, dia kata kita akan pergi ke Kelantan nanti, busuk nak pergi Kelantan. Apa? Kerana orang curi kena kerak tangan, tangan dia bergelapangan. Tuk dia ajar lagu tu, tak betul lagu tu, betul tu. Ini memperolok-olokkan hukum Allah,
maka kita nak lawan bukan masa